Kita ni kan every time balik kampung mesti ada call dekat mak, "Mak, tolonglah masak macam mak masak kali kecil dulu." Even kita ni dah pandai masak sebenarnya, tapi air tangan ibu tu yang buat kita teringat-ingat sejak dari kecil dulu. Gulai talang ikan masin, yang inilah mak saya selalu masak. Jom kita try resipi ni dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Sebelum kita pakai nak masak ikan masin ni, rendam dulu 5 ke 6 minit untuk kurangkan kemasinan dia. Rendam potongan ikan talang masin ni untuk kurangkan kemasinan dia sikit dalam 5 minit. Sementara tu, kisarkan dalam 1 biji bawang besar merah. Kemudian kita perlukan dalam 2 inci halia dan juga 4 ulas bawang putih dan juga dalam setengah biji bawang holland. Kalau masukkan air dalam blender dan kisar macam biasa. Lepas tu panaskan periuk dan masukkan bahan kisar kita tadi. Masak sekejap sampai bahan kita ni mendidih. Sebelum kita masukkan dalam 2 sudu besar serbuk kari ikan. Gaul sampai sekata sebelum kita masukkan air untuk kita masakkan bawang dengan rempah kari tadi. Bila campuran ni dah mendidih, kita tambahkan air sampai setengah periuk untuk kuah gulai kita. Tambahkan juga dalam 1 kotak santan kecil ni. Lepas tu korang kacau sampai sekata. Bila dah mendidih sikit, kita masukkan potongan buah nanas. Dia akan bagi rasa masam-masam manis macam tu. Kemudian kita masukkan potongan ikan talang masin kita. Masukkan juga sedikit saja pes asam jawa, garam secukup rasa dan juga sedikit serbuk perasa. Kita renehkan dalam 2 ke 3 minit. Lepas tu barulah kita masuk campuran sayur macam potongan terung dan potongan kacang panjang. Sambung masak lagi dalam 2 ke 3 minit. Sementara tu, kita buat tumis darat. Kita perlukan irisan bawang merah, cili kering daun salam, daun kari, irisan halia, irisan bawang putih dan rempah 4 sekawan. Masukkan dalam kuali kita. Kita akan goreng sampai dia agak golden brown. Bila dah golden brown dan juga kuah gulai kita dah mendidih, kita boleh masukkan kita punya tumis darat tadi. Bila masuk tumis darat, kuah kita automatik jadi cantik. Kemudian siaplah kita punya gulai ikan masin talang. Korang boleh try kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.